Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan sebuah topik yang bertajuk Membina Generasi Muda Berjiwa Merdeka Demi Kedaulatan Negara. Kita masuk kepada pengenalan. Dalam dunia yang semakin moden ini, banyak perubahan yang berlaku dalam kehidupan golongan remaja. Kerana dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, banyak remaja yang lebih terpengaruh dengan pengaruh luar yang mungkin tidak memupuk semangat patriotik dalam diri mereka. Khususnya semangat patriotik yang sepatutnya menjadi jati diri bangsa kini semakin terhakis. Kenapa kita perlu ada semangat patriotik dalam diri adalah kerana ia adalah asas kepada kekuatan dan kestabilan sesebuah negara. Jadi tujuan kajian ini dibuat adalah untuk mengkaji peranan generasi muda dalam usaha mempertahankan kedaulatan negara. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan semangat patriotik ini semakin berkurang dalam golongan remaja ini. Dapat dua objektif bagi kajian yang kami jalankan, iaitu yang pertama adalah untuk mengenal pasti peranan generasi muda dalam mempertahankan kedaulatan negara. Objektif ini adalah untuk berkesedaran bahawa tanggungjawab menjaga keharmonian, keselamatan dan maruah negara bukan sahaja pada kerajaan tetapi melibatkan penglibatan aktif dari generasi muda, kerana generasi muda merupakan pembimbing masa depan negara. Objektif yang kedua adalah kami mengkaji faktor yang menyebabkan kurangnya nilai semangat patriotisme atau semangat jiwa merdeka dalam kalangan generasi muda kini. Dalam era kemajuan teknologi moden masa kini, kita dapat tengok bahawa generasi muda terpengaruh dengan budaya luar, gaya hidup moden dan penggunaan media sosial yang berlebihan sehingga terhakisnya nilai patriotisme dan jati diri dalam diri mereka. Berdasarkan kedua-dua objektif ini, kita dapat mengenal pasti punca utama masalah ini agar langkah-langkah yang berkesan dapat dirancang bagi mengembalikan semangat jiwa merdeka dalam kalangan generasi muda. Jadi untuk perbincangan kami yang pertama, secara ringkasnya, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa majoriti responden tidak bersetuju dengan kenyataan bahawa erti sebenar kemerdekaan hanya terletak pada kebebasan daripada kuasa asing. Hal ini dapat dilihat apabila 65.6% responden memilih untuk tidak setuju berbanding 34.4% yang bersetuju. Ini bermaksud kebanyakan responden berpendapat bahawa kemerdekaan bukan sekadar bebas daripada penjajahan tetapi merangkumi makna yang lebih luas. Antara aspek penting yang boleh dikaitkan dengan kemerdekaan ialah perpaduan jati diri serta tanggungjawab terhadap negara. Oleh itu, kemerdekaan ni kita dapat lihat sebagai satu nilai yang menyeluruh dan dapat membentuk kesedaran dan sikap rakyat, khususnya dalam kalangan mahasiswa. Berdasarkan Rajah 2, seramai 21 orang responden iaitu bersamaan 65.6% telah memilih tidak setuju dan seramai 11 orang responden iaitu bersamaan 34.4% telah memilih setuju bagi soalan 13 objektif 1 iaitu generasi muda tidak perlu mengambil tanggungjawab untuk menjaga kedaulatan dan kestabilan negara. Hal ini dikatakan kerana generasi muda merupakan pelapis kepimpinan negara pada masa hadapan. Oleh itu, melalui dapatan ini menunjukkan responden mengakui bahawa peranan generasi muda sangat penting dalam memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Berdasarkan Rajah 2, seramai 15 orang responden iaitu bersamaan 46.9% telah memilih setuju dan seramai 17 orang responden iaitu bersamaan 53.1% memilih tidak setuju. Bagi soalan 13, objektif 2 iaitu kerjasama dan perpaduan dalam kalangan pelajar tidak memainkan peranan dalam mengekalkan patriotik dan jiwa merdeka. Dapatan ini jelas menunjukkan bahawa majoriti responden tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut.
sekaligus membuktikan bahawa kerjasama dan perpaduan dalam kalangan generasi muda dilihat sebagai faktor penting dalam membentuk serta mengekalkan patriotisme dan jiwa kemerdekaan. Hal ini kerana nilai kerjasama dan perpaduan mampu memupuk rasa saling menghormati, bertanggungjawab serta kesedaran terhadap kepentingan negara, terutama dalam kalangan generasi muda yang akan menjadi pewaris masa depan negara. Berdasarkan perbincangan Rajang 4, seramai 20 orang responden iaitu bersamaan 66.7% telah memilih setuju dan seramai 10 orang responden iaitu bersamaan 30.33% memilih tidak setuju bagi soalan 15 objektif 2 iaitu semangat patriotik dalam diri generasi muda pada hari ini semakin berkurang kerana mereka lebih fokus kepada isu global daripada isu negara sendiri. Hal ini dikatakan kerana pendedahan yang meluas terhadap media sosial dan arus globalisasi yang menyebabkan generasi muda lebih terpengaruh dengan budaya luar serta isu antarabangsa. Keadaan ini secara tidak langsung mengurangkan kepekaan mereka terhadap sejarah, perjuangan kemerdekaan dan tanggungjawab sebagai warga negara. Dapatan ini menunjukkan keperluan untuk memperkukuhkan semula nilai patriotisme dalam kalangan generasi muda melalui pendidikan dan kesedaran berketusan. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan daripada tajuk grup kami. Kesimpulannya, generasi muda yang berjiwa merdeka sangatlah penting bagi memastikan kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Bukan itu sahaja, pelbagai usaha dan kerjasama daripada pelbagai pihak perlu diutamakan dan mengambil peranan masing-masing bagi melahirkan dan mengekalkan semangat patriotisme dalam generasi muda yang akan datang. Antara pihak yang perlu mengambil peranan masing-masing ialah dorongan dan galakan daripada keluarga, institusi pendidikan, kerajaan dan pertubuhan daripada belia bagi menerapkan nilai etika dan persekitaran sosial yang akan menimbulkan semangat patriotisme dalam diri generasi muda yang akan datang. Langkah dan usaha ini perlu diambil supaya generasi muda yang akan faham tentang peranan mereka sebagai seorang rakyat Malaysia. Saya ingin berkongsi tentang kriteria patriotisme. Terdapat beberapa kriteria penting untuk mencerminkan semangat patriotisme dalam diri setiap warga negara. Kriteria patriotisme yang pertama, mengamalkan perpaduan, toleransi dan saling menghormati antara kaum. Ia merupakan asas yang sangat penting untuk mewujudkan keharmonian sesebuah masyarakat yang majmuk. Perpaduan ini dapat memupuk semangat kerjasama dan persefahaman antara kaum tanpa mengira perbezaan budaya, agama dan juga adat resam. Di samping itu juga, sikap toleransi pula mengajar masyarakat untuk menerima kepelbagaian pandangan serta mengelakkan sikap prejudis dan diskriminasi. Kriteria patriotisme yang kedua, menyumbang kepada pembangunan negara melalui ilmu, sasiah dan tindakan yang positif. Ia merupakan tanggungjawab setiap individu dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan membolehkan seseorang berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif bagi memajukan bidang pendidikan, ekonomi serta teknologi negara. Kriteria patriotisme yang ketiga, cinta dan bangga terhadap negara serta sejarah kemerdekaan. Ia mampu memupuk semangat patriotisme dalam diri setiap rakyat atau masyarakat. Penghayatan terhadap pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu yang menjadikan masyarakat lebih menghargai nikmat dan kebebasan serta keamanan yang dikecapi pada hari ini. Berdasarkan kajian yang dijalankan, reflektif kajian ini mendapati bahawa generasi muda kini menghadapi cabaran dari segi pemikiran kritis, kesedaran sivik dan keterlibatan dalam isu kebangsaan. Sebagai pelajar dalam bidang sains sosial gunaan, khususnya antropologi dengan dakwah, kita menyadari bahawa pemahaman terhadap budaya dalam masyarakat dan komunikasi efektif adalah kunci dalam membentuk generasi muda yang berjiwa merdeka. Refleksi ini menunjukkan bahawa tanpa kesedaran dan tanggungjawab sebagai pelajar, pembangunan minda kritis dan kepimpinan dalam generasi muda akan terbatas. Dan saya pula akan menerangkan bagaimana atau solusi yang boleh diambil dalam membina generasi muda berjiwa merdeka demi kedaulatan negara. Baiklah, antara solusi yang boleh diambil, yang pertama ialah penganjuran program kesedaran.
Institusi pengajian tinggi perlu lebih aktif menganjurkan program kesedaran sivik dan semangat patriotisme. Langkah ini penting bagi memperkukuh pemahaman generasi muda terhadap sejarah negara serta kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Dan solusi yang kedua ialah pemerkasaan media sosial dan juga teknologi. Memanfaatkan platform media sosial dan teknologi terkini untuk mendidik masyarakat tentang kepentingan kempen kemerdekaan. Ini termasuklah menyebarkan mesej positif mengenai kedaulatan negara serta memberi peringatan tentang risiko-risiko atau kesan negatif sekiranya rakyat mengabaikan tanggungjawab terhadap negara.